kalau nak pergi travel end of the year ni, I macam nak pergi somewhere yang jauh, far sikit, luar pada Malaysia. Kalau Langkawi semua I suka je, pergi pantai semua I suka. Cuma I mesti 3 lah. Macam tu. Tak cuci makeup lagi ke? Belum. Tukar baju je baru. Ataupun cinta yang merindui hati yang terleka. Amboi, deepnya. Maksud awak apa? Maksud awak apa? Hai. Thank you, hantar bubble. Thank you, Sean. Tak syuting ke tak? Sekarang tak syuting. Tapi bagi tips lens tak keringkan mata and tahan lama. Thank you, Isha. Tips je, korang jangan beli contact lens yang jual-jual yang macam kat Times Square ke, Sungai Wang ke, apa ke. You know, sebab mata ni paling penting antara semua organ ni. Dekat seluruh badan kita, mata ni lah paling mahal tau. So, korang jangan simply sebab nak murah, beli contact lens yang murah. Yang tak apa-apa, beli simply jangan. Sebab mata ni sangat penting. So, korang spend sikit, mahal sikit pun tak apa. And kalau nak beli kat kedai spek. Kau dah tahu dah benda tu selamat. Okay, ni I beli kat kedai spek. Bukan beli online ke, bukan beli dekat apa tepi jalan ke, jangan. Sebab contact lens ni I dah pakai dah more than 10 years dah, brand ni. And I setia dengan brand ni dah lama. Alhamdulillah memang sampai sekarang I masih setia dengan contact lens ni. Okey je. And dia tak kering. Itu yang paling penting. Faham lepas saya kena kerja keras sebab nak cantik macam ni. Thank you. Tak, dia tak semestinya. Barang-barang yang kita pakai tu tak semestinya mahal pun. Kadang-kadang hati kosong cari sesuatu tapi tak jumpa. Cari apa tu? Bye, AJ. Nanti datang kalau free. Ada saya bawa jalan-jalan dekat semua pulau kat Langkawi, InsyaAllah. Nina Japri. Hi, I'm good. Thank you for asking. Cinta yang merindu hati yang terleka. Apa yang deep sangat ni? Cuba buat muka tidur nak tengok ni. Hi, Andren. Why are you still awake? Why? Anis ni cantik lah. Thank you, Sarah. Why are you still awake? And what are you doing here? Tak ngantuk lagi Ngantuk. Layan korang je sekejap. Korang pun layan lah sekejap. Cakap tahu sikit. Tak mau. Rindu nak tengok Anis berlakon. Alah, kalau rindu tengok Anis berlakon, buka je kat YouTube tu. Search je drama-drama yang lepas. Cukup Derita Itu ke, Wifi Sebelah Rumah ke, Sore Naik Lori ke. Kan banyak tu. Menantu Tintong ke. Tak pergi ke kopi Nissan Cik Nah. Kat mana tu? Tambah-tambah bila? Di Madinah atau Mekah. Oh, di Madinah atau Mekah saya pergi next year bulan puasa. Ya ke Mira? Thank you. Ni rapat lagi dengan Asha ke Riz? Macam sama je. Because kita satu family macam we are very very close. Cakap lah Utara nak dengar. Boleh, tapi kenalah someone cakap dengan I dulu. So I boleh balas bahasa Utara. Dah macam couple lah layan kita orang. Kan dah macam video call. Hai, mana you buat rawatan muka? Cantik sikit you. Muka I pun actually dry.
Hi. Why are you still awake? It's 3:32. Sekejap pasang lagu. I can ask the same question to you, huh? Why are you asking me? I just came back. Okay, sekejap pasang lagu. Ni, I suka lagu ni, korang. Okay, set. Terlepas sekejap. First drama ni berlakon drama apa? Hello Mr. Perfect. 2015. 10 years ago. Time flies. Tengok sekali macam rungsing, tengok sekali lagi sedih tapi tersenyum. Ini adalah muka mengantuk saya. Ini terasa esok pergi meeting kan best. Jadi PA ni sehari dapat makan sama-sama. Betul? Kan? Saya memang tengah cari PA baru ni. PA saya dah busy. Dia dah start kerja tempat baru. Saya memang tengah mencari new PA. Dah charge ke bateri? Ya, tengah charge. Ni lagu ni, I suka. Bulan kau. Nak jadi PA awak. Perangai lah, Kel. Siapa je pelakon Hello Mr. Perfect ni? Waktu tu hero saya Fatah Amin. Siapa lagi ya? Korang boleh google. Okay. Sebab I bawa dua watak dalam cerita tu. Satu I antagonis, satu lagi I heroine. So konon-kononnya dalam cerita tu perempuan ni kembar lah, muka sama. Macam tu lah. So kita bawa dua watak dalam cerita tu. Macam mana nak apply jadi PA? Caca Maimun ada kan? Caca Maimun tak ada dalam Hello Mr. Perfect. Dia ada dalam Cukup Derita Itu. Macam mana nak jadi PA? Korang nanti email I. Dekat my IG, dekat bio I tu ada email. Just email me, okay? Di Lokoto Fatah ada ke? Dalam drama Hello Mr. Perfect dia lah hero. Tapi 10 tahun lepas, 10 years ago. Masa tu masing-masing masih muda ya. Muka pun lain. Sekarang dah muda. Sekarang pun masih muda kan. Susah tak jadi watak antagonis dan heroine? Susah lah. Dah lah first drama, tak pernah berlakon. Tak pandai langsung lah. Keras lagi lah. Dulu saya suka tengok movie tu. Really? Thank you. So I bawa dua watak, dua karakter. Satu jadi jahat, satu jadi baik. So sangat mencabar lah. Sebab yang baik tu pakai tudung, Yang antagonis tu free hair. Lepas tu yang pakai tudung tu dekat dalam rumah, rambut dia warna hitam. So yang antagonis tu dekat luar, rambut dia blonde. So macam mana? So maksudnya bila yang bertudung tu dalam rumah dengan suami dia, mestilah dia buka tudung kan. So dia orang spray rambut saya dengan spray yang warna hitam tu, sampai rambut saya keras, kejung. Terpaksa lah sebab dua watak kan, nak nampak perbezaan tu. Mencabar gila cerita tu, sumpah. Tapi it was fun. Kenangan lah, kenangan yang kita tak boleh lupa. Ya, tak pernah lepas pun movie saya tengok. Ya ke? Thank you. Dulu saya suka tengok awak dan sekarang pun masih suka lagi tengok awak. Boy. Tapi geram-geram tengok movie tu. 10 tahun lepas. Waktu korang tengok cerita tu, umur korang berapa tahun? Cuba komen. Tak selesa tu, keras kejung tapi terpaksa ke? Ya betul. Memang tak selesa langsung lah. Lepas tu bila berpeluh, spray yang dekat rambut tu dia akan melilih-lilih kat leher. So bila close up kamera, diorang akan sentiasa touch-up. Kalau tak kantoi lah. Macam tu lah. Wow, umur 16. Cerita apa ni? Hello Mr. Perfect. I shoot cerita tu tahun 2015 bulan November.
awak dan kakak awak popular drama dengan Fatah Amin. Itulah nak jadikan cerita. Ristina punya drama pun dia pernah shoot dengan hero yang sama. Cerita dia apa itu? Playboy itu suami aku. Ya, saya pula Hello Mr. Perfect. Keluar Amin macam mana kak? Ya Allah. Jangan bawa ke sini Akil. Jangan buat hal. Akak hari ni birthday saya. Happy birthday. Lama tak live kan? Rasa dah 2 tahun. Aduh cantik. Kau cantik ramai sayang. Taklah. Dia bukan pasal rupa cantik ke tak. Pasal kita punya personality. Cara kita care pasal orang. Jangan risau. Benda tu akan you know, macam nak cakap malam-malam ni dia macam otak jam. First drama dapat 2 watak. Betul. First time shoot drama, terus 2 watak. And of course ada 2 payment kan, 2 karakter. So masa tu dah lah first time. Banyak pengalaman actually nak share dengan korang. Tu dah lah 2 karakter. First time lakon kat tu. Dengan masa tu budak lagi. Budak tak budak sangat lah. Umur saya 23 tahun. 23 tahun. Masa tu duit pun tak ada lagi. Duit tak ada lagi. Lepas tu bayangkan bila 2 watak, mestilah baju pun kena dua jenis. Satu yang baik tu kena pakai banyak baju kurung, baju sopan. Satu lagi tu yang free hair tu kena pakai baju yang macam bukan seksi tapi baju orang free hair lah, you know. Dress apa semua kan. I fikir macam mana aku nak cari duit ni, nak beli baju-baju ni. Duit tak ada lagi. Baru habis study masa tu. Tapi itulah Allah pemudahkan. Allah pemudahkan. Yang dapat habiskan shoot drama tu dengan jayanya tanpa ada apa-apa masalah. Sehinggalah sekarang. Waktu tu dalam akaun ada kot RM300. Lepas tu tiba-tiba dapat 2 watak. Lepas tu dapat pula Akasia. Lepas tu dapat pula brand brand integration lah. Dapat brand masuk dalam drama tu pula. So rezeki masa tu mencurah-curah. Alhamdulillah lah. Sangat-sangat bersyukur. Mungkin apa, itu hadiah Allah nak bagi masa tu. Alhamdulillah. Best gila ya Allah. Antara kenangan yang I takkan lupa lah sepanjang kehidupan I. You know, itu kan kenangan. Ya Allah, kenapa komen tak naik sekejap Payment lepas habis drama ke baru bayar? Tak. Masa sign contract dapatlah 20% dulu. Lepas tu masa in the middle of shooting drama tu dapat another percent. Lepas tu habis shooting another percent lah. Macam tu lah. Tapi kita masa tu first time, mana nak tahu apa-apa. So tak tahu payment sepatutnya letak harga berapa. Lepas tu tak tahu payment tu macam mana lagi. Semua tak tahu. Zero knowledge. Sebab first time kan. Everything first time. So of course lah rasa risau-risau macam mana aku nak survive, nak pergi set ni. Kereta tak ada, PA confirm lah tak ada. Nak gerak pergi sana siapa nak, takkan nak suruh parent menyusahkan macam tu. Macam-macam lah, you know? Kalau fikirkan balik, banyak kenangan. Nak share dengan korang banyak benda yang boleh share, nak cerita. Tapi not today lah sebab sekarang dah pukul 3.40. Nanti hari next time I buat live, I akan cerita first time I shoot drama dan macam mana pengalaman I, macam mana I nak survive untuk sebelum masuk set tu. Banyak spending tu kan. Bayangkan ada beribu scene nak kena shoot. So baju berapa nak kena pakai. So ulang alik dari rumah nak pergi set tu, naik apa. Duit semua perlu duit dulu apa kan. Nak beli baju semua, spending, beli makeup. Kenangan lah, kenangan. Nanti nak cerita kan. Harga dulu berapa boleh dapat. Waktu tu I tak ada nama, follower tak ada, nobody. Jadi harga tak adalah besar. Tapi waktu itu bagi I besar. Sebab untuk orang yang macam I at that time, yang ada RM300 je dalam account, waktu tu besar lah. I rasa macam besar gila macam tu. I rasa besar gila. Sebab I budak lagi, and I belum
belum ada proper job lagi. So bila tiba-tiba masuk duit seketul, dengan brand masuk apa semua, tiba-tiba masuk ratus ribu. Of course dari macam culture shock je, macam apa ni macam tu. Ya Allah, rezeki yang Allah bagi ni more than what I asked for. Tuhan bagi. Tak tahulah, mungkin Allah dengar doa I waktu I, bila kita doa kita tak tahu kan, bila doa itu yang diangkat waktu tu kita tak tahu. So masa tu I bersyukur sangat-sangat. I rasa macam mimpi. Lepas tu, lepas habis drama tu, tak sempat drama tu nak habis shoot lagi, dah dapat next offer, next project. Lepas tu, lepas drama tu, second drama tu, belum habis shoot lagi, dah ada next project offer. Non-stop sampai I macam terfikir, apa ni ya Allah, apa kebaikan yang aku buat sampai kau bagi kat aku banyak macam ni. Macam itulah lebih kurang. So yang the rest I simpan lah, I keep it to myself. It's between me and God lah kan? Tapi I sangat-sangat bersyukur. For the past 10 years, dia bagi I macam-macam. Dia bagi I banyak benda. Dia bagi I banyak rezeki yang melimpah ruah. Kalau nak ikutkan, tak setanding pun dengan apa yang saya buat untuk dia kan. Tapi dia bagi banyak sangat more than what I asked for. So bila dia uji sikit, thank you Azlan. So bila dia uji sikit, takkan nak mengeluh kan, sebab dia dah bagi banyak. Sampai terlalu banyak kebaikan yang dia bagi. Nak itu dapat, nak ni dapat, nak ni dapat, nak tu dapat, semua dapat. Sampai rasa Allah, kenapa Allah memudahkan banyak benda. So bila dia tarik sikit benda, macam contohnya dia uji kan, takkan nak mengeluh, takkan nak marah. Selama ni dia bagi tanpa I minta. Yang I minta pun dia bagi, yang I tak minta pun dia bagi. So that's why I tak ada nak mengeluh ke apa, tak ada. Sekejap. Semua pelakon payment bayar sama ke atau ikut atas watak? Of course lah tak sama. Ikut atas watak, ikut you punya pengalaman, ikut nama, ikut grade. Ada yang grade A, grade B, grade C, macam tu lah. Tapi artis banyak kaya je. Kak Nam okey, korang tidur okey. So Anz rasa itu tanda syukur. Ya betul, rezeki milik Allah. Macam mana spek ni. Thank you Azlan. Betul, rezeki semua Allah yang sudah dalam kita berdiam. Lagu apa tadi Akil? Oh, lagu Ari Lasso. Aduh, dia bagi lirik pula kat sini. Saya pernah berlakon but extra only. Very tired, sumpah. Betul. Kalau buat extra pun penat. Apatah lagi kita yang heroin. Satu hari 30 scene, 40 scene. Penat tu penat. Tapi berbala lah dengan bayaran. Betul tak? Yang kita pula tak ada cuti. Kalau ada lah cuti, tapi tak boleh nak apply cuti. MC tak ada value to us. So demam ke apa ke, you kena datang set. Sebab kalau you tak ada, the whole team tak boleh shoot. Especially because of you leading heroin. So you have to sacrifice lah. And you have to make sure that you are healthy, supaya tak menyusahkan pelakon-pelakon lain. Macam tu. Tapi kalau sakit juga, tak boleh buat apa-apa lah. Bukan kita minta kan. So kita boleh lah minta jasa baik. Diorang tukar scene ke, tukar apa, jadual ke. Macam tu lah. Sebab jaga family tu, mungkin lah, itulah I tak tahu doa apa yang Allah dengar, yang doa mana yang diangkat. Mungkin doa ibu I, mungkin doa mama kan. Sebab nak kata banyak jaga parents, adik-beradik lain pun jaga juga sama. So that's why kita orang pun tak pernah rasa susah. Alhamdulillah lah. Sangat. Thank you Azlan.
So rezeki semua dia yang punya. Jangan rasa apa yang kita ada ni kita punya. Sebab kalau dia boleh bagi, dia boleh ambil anytime. And jangan rasa kita hebat sebab tu kita kaya. No. Semua tu dia yang jadikan kita hebat. Dia yang bagi. Dia yang tiba-tiba apa ni? Biasanya tiba-tiba pakai spek. I really want to jadi pelakon, but yeah, only extra I can. No, kita tak tahu rezeki. Kalau awak betul-betul nak jadi pelakon, go for it. Ada audition ke apa ke, pergi. Peluang apa yang ada. Kalau Allah izin, Allah dah cakap, dah tertulis dah satu hari nanti awak jadi pelakon, dan awak jadi pelakon. Awak jangan rasa macam, oh aku ni sesuai jadi extra je. No, don't say that. Don't say that. Okay. Semua tu Allah punya kuasa. So you hanya perlu usaha. Usaha kena ada lah. Kalau tak, takkan tiba-tiba ada orang nak call awak, esok berlakon jadi heroin. Tak, mesti kena ada usaha. Usaha dulu. Kalau Allah nak bagi, dia akan bagi. So satu lagi saya nak pesan, dalam hidup ni jangan rasa kita hebat, jangan rasa kita terpaling kaya. Jangan juga rasa kita terpaling susah. Sebab Allah tu je dah buat semuanya adil. Mungkin kalau awak kurang dari segi financial, mungkin hati awak tenang. Mungkin orang lain duit banyak kaya tapi hati kurang tenang. So kita tak tahu. Mungkin semua benda yang kita tunjuk, betul tak? So bersyukur je. Apa yang awak ada, awak bersyukur. Awak boleh tengok TikTok ni pun, boleh scrolling TikTok, ada wifi pun rezeki apa? Kan? So appreciate all the little things. Benda kecil pun kena appreciate. So thank you Azmida. So jangan rasa rezeki kita orang yang bagi. Allah yang bagi, tapi mungkin melalui orang. Mother, Sister, I tertekan ke? I kenapa miss you. you invite I? Maybe I tertekan, but I miss you. Jadi I yang miss you, I think. Oh, miss you too. What time you want to sleep? Because you know 4 o'clock already. I know. Give me another 9 minutes. Then by 4, I tutup, okay? Okay, but by 4 you must to sleep, okay? Where are you now? I will go into the airport. We going to the Istanbul today. You pergi Istanbul? Yeah. Bestnya. We can see the 29, okay? 29? 29 I'm back and then we can meet, okay? Oh, kita pergi coffee, okay? Okay. Okay. See you. Have a safe flight. Bye. Bye. Jangan, saya tak pernah berlakon tapi teringin nak berlakon. InsyaAllah you kena ada usaha lah. Kalau you minat towards that, go towards that. Jangan rasa macam rezeki awak ni manusia yang bagi. Sebab semua daripada Allah yang bagi. So dia mungkin asbab je ataupun melalui manusia. Jangan ada niat jangan pernah ada niat nak tutup perut nasi orang. Jangan ada niat nak sekat rezeki orang. Sebab benda tu akan berbalik kepada kita. Apa yang kita wish for, benda tu yang berbalik kepada kita. Kalau awak wish kat orang tu, aku harap-harap one day dia ni berjaya lah, let's say, benda tu yang akan berbalik kat awak. Awak yang berjaya. Dia macam tu. That's how it works. Kalau doa macam aku nak lah dia ni mati accident ke, benda tu akan balik kat awak. So you have to be careful. Benda-benda kecil-kecil yang apa yang terdetik dalam kepala awak tu, kena hati-hati. So jangan fikir macam satu hari nanti aku nak bagi dia susah, aku nak jatuhkan dia. Sebenarnya awak mendoakan benda tu kat diri awak. Mungkin sekarang awak tak rasa lagi, mungkin ke depan tiba-tiba rasa macam rasa susah ni, kenapa duit aku banyak habis duit ni, kenapa banyak benda yang urusan aku ni sulit ni. Tapi mungkin lupa, mungkin awak pernah doakan dekat orang lain. Macam tu. So siapa pun buat jahat dekat awak doa je, ya Allah bagilah yang terbaik buat aku, dan semoga dia tak ada busuk hati kat aku. Tu je. Simple. Okay.
Perjalanan yang menarik. Ini kalau ada terjerat dua, you nak I buat macam biasa. Sebab storyline best. And then I tak ada masalah dengan sesiapa. Whatever happen pun, I tak ada musuh dengan sesiapa. Apa yang dah berlaku tu, semua Allah dah tulis kan. So I tak ada nak gaduh ke, nak apa, ada isu with anybody ke, tak ada. So kalau ada, I buat. Family dia memang kaya lah. Taklah, family I tak adalah kaya, tapi kita orang tak susah. Dah jodoh kot bila nak kahwin dengan Alip, amboi. I pun tak tahu jodoh I siapa. Kita doa je lah yang baik-baik. Okay. So kalau awak doa yang tak baik, benda tu berbalik dekat awak juga. So itu yang saya tak nak. Saya tak nak benda tak baik jadi dekat awak. No matter lah awak ni macam mana sekalipun. Even I don't know who you are, but saya tak nak doa yang tak baik kat awak. Sekejap. I suka lagu ni tau, sekejap. Korang tahu tak lagu ni? I like. Thank you, Rahim. Senyum sikit. Macam nak senyum, ngantuk. Sebelum buat apa-apa, fikir dulu akibatnya. Sekarang ni macam ni. Kalau awak tak ada niat tak baik, awak takkan macam mana? I tak nak nanti kalau I salah advice atau I salah cakap. Semua orang ujian dia lain-lain tau. So kalau awak bawa kereta baik-baik pun, kalau Tuhan dah takdirkan awak accident, awak accident. Adakah kita sengaja-sengaja nak bawa kereta bagi accident, bagi terlanggar apa-apa? Of course not. Right. So kalau Allah dah tulis itulah date you accident, itulah date you mati, you meninggal, makanya itulah dia. So macam tu juga apa-apa yang jadi kat dalam hidup kita ni pun, semua benda dah tertulis. Ujian yang nak jadi kat kita pun semua Allah dah tulis lagi awal lagi dah, sebelum kita lahir lagi. So it's just that how you handle benda tu je. So I tak nak cakap lebih-lebih, because I pun bukannya orang yang perfect ataupun baik-baik pun. Semua orang ada flaws. So what I can say, kita jaga diri kita and sentiasa beringat dan sentiasa berdoa semoga kita dijauhkan daripada bencana, ujian, niat jahat ataupun evil eye, penyakit ain, semua tu kita kena sentiasa doa benda tu. Sebab benda ni boleh jadi dekat sesiapa saja. Sesiapa, tak ada yang terkecuali. Sebab semua Allah bagi same treatment, adil. No matter who you are. Rantai tu dari mana cantiknya? I think dari tadi orang tanya pasal rantai. Thank you. Amboi, malam ni Salim. Taklah, bukan Alim. Ini adalah pesanan. So bila saya pesan kat diri sendiri juga tu. Pada kopi. Ristina tak tidur lagi. Kau nak dengar lagu apa? Cepat.
Oh, lagi 1 minit pukul 4 guys. Ryan sikit kakak awak sumpah sedap. Thank you. Nanti korang apa? Order kat dia tau. Nanti kalau dia ada event, korang join, okay? Oh, dekat sahur. Alah, dah pukul 4. Tak, sekarang ni dekat 400 orang tak tidur lagi. Korang buat apa? Korang tak tidur lagi, kenapa? Luz, thank you. Thank you, Alip. Alip bagi bunga. Korang, lagu ni tengah trending balik kan dekat TikTok. Ramai buat apa? Cover. Baru balik kerja? Sehijau daun, thank you. Esok puasa? Tak puasa. Kenapa tidur lewat sangat ni Korang pun sama tidur lewat. Kenapa? Why? Tinggi berapa? Tinggi betul. Lagu Jamila. Tadi sandal tiba-tiba dia macam menurun ke bawah. Oh my god, dah pukul 4. Tak tidur lagi. Esok meeting. Thank you, Lut. Rambut you colour apa? Copper. Kita ni bangun awal sebab takut sekejap lagi. Thank you. Bagi topi pula kat apa ni? Sekejap, tak sempat nak baca semua. Sabar. Hujan je biji. Oh, good luck. Bawa kereta elok-elok. Sana hujan tak? Tak. Bukan. Korang, okay. I think last song lah Kita kena tidur dah. Nasi kandar mana Penang paling best? Banyak. Macam mana? Kalau esok boleh lagi ke? InsyaAllah. Okay. Tak janji, but insyaAllah. So kalau korang nak takut terlepas ke apa, tekanlah notification tu. So kalau I live nanti keluar kat korang punya screen kan. I jarang buat live, but kalau I rajin I buat. Okay. Lepas ni tidur ni siap penat. Penat. 4 pagi. Dia punya energy pun macam drain sikit. Nanti kita spill pasal skincare, makeup. Lama tak buat. Tunggu subuh lah. Subuh kat sini lagi 2 jam setengah. Live masak-masak. Okay, insyaAllah. Nanti macam mana tahu Anis buat apa ni, you try letak notification, so nanti dia akan keluar kan. Cuba cerita mula-mula jadi artis. Okay, yang tu nanti saya cerita. Tunggu next live. Boleh? Please. Sebab dah pukul 4. Panjang tu kalau nak cerita. Kalau boleh nak cerita detail ke korang. Next one, okay? Next one. Sekejap, tarik baju dah. Aduh. Next one, I cerita.
Tekan logo loceng. Yes. Logo loceng tu. Riz, why are you still awake? Macam mana? Dah finalize ke? Riz dah finalize ke? Nanti esok call me. Live lah dengan Riz sekejap. Dia tak nak ni. Kalau I invite dia tak nak pun. Macam mana? Okay, I dah invite dia. Kalau dia angkat lain. Terima kasih atas. Oh, Riz dah ni. Dia nak tidur. Okay lah. Dah pukul 4. Okay lah, nanti I live lagi, okay? InsyaAllah. It's time to sleep. Esok meeting tengok bawah mata ada macam I back. Okay? Good night. Assalamualaikum. Bye. Nanti I live lagi tau. Korang letak notification kalau nak tengok I live lagi. Banyak nanti I akan share pasal skincare, makeups, whatever yang korang nak tahu. Okay? Tapi I tak boleh lah live selalu. Okay? Bye.